Okay, hello semua. Kembali lagi bersama saya Alpha Hotel November dalam video kita. Hari ni saya nak cuba test satu eksperimen yang mengatakan bahawa kita boleh telefon hantu. Ini bagi saya agak kelakar lah. Tak ada kelakar sangat. Okay, sejam kita try. Sebelum tu saya kena keluar daripada control ni. Control ni saya kena keluar dulu. Okay, jom. Phone 1, 2, 3, 4, 5, 6. Speech off. Nombor telefonnya 666. So, jom kita cuba tekan. 666. Sekejap, mana A, call? not, 0, hash, call, button. Okay, Speech off. cuba call. Nampak sangat menipu, guys. Tak ada pun. Tadi dia lost. Tak boleh connect. Nampak sangat menipu lah, guys. So, korang jangan terpercaya sangat apa dia yang dikatakan di media sosial tu. Katanya, uish, kita telefon hantu. Lepas tu hantu tu cakap, hello, what are you doing? Jangan percaya semua. Nampak sangat menipu. Tengok saya buat lagi sekali. Kalau siapa yang tak percaya, cuba try sendiri ya. 666. Okay. Sekejap. Call. Okay, sekejap. Saya call 1, 2, 3. Mana ada. Semua tu menipu lah, guys. Korang ni cepat sangat terpedaya. So, kalau korang tengok mana-mana konten yang kata, oh, aku telefon hantu, nombor telefon 666. Tak ada pun. Semua tu menipu. Memang tak wujud lah. Tengok ni. Saya dah tunjuk banyak kali ni. Korang jangan percaya dengan apa yang saya tekan dekat sini. Tengok. Okay, call. Mana ada. Tu semua tipu. Korang kena tipu, guys. Korang kena game. Okay, so guys. Untuk video hari ni itu saja yang saya nak tunjukkan. Siapa yang tak percaya tu cuba sendirilah. Nanti kita cuba guna telefon rumah. Telefon yang gagang tu. Boleh call tak? Ni kita guna mobile. Nanti kita cuba guna telefon rumah. Nanti video lain lah kita cuba try. Okay, sekian saja daripada saya Alpha Hotel November. Bye-bye. 73.